Maaf nak tanya, pelajar madrasah yang tak ambil SPM dia orang nak kerja gapo lepas tadi. Hak kaya tak apalah boleh buka perniagaan sendiri. Sebab tu orang suruh belajar sifat 20 biar kemah tak gogek. Barulah kenal dan yakin sungguh dengan rezeki kita yang tanjizi qadim dalam irada Allah Subhanahu Wa Taala. Duk fikir kau duit semua kalau kita kata tak kenal Tuhan, marah pula. Sebenarnya tak perlu tanya pertanyaan lagu ni. Soalan lagu ni, Allah Ta'ala memberi rezeki pada kita. Kita kerja kau tak kerja sekalipun akan ada wajib lah rezeki ni. Cumanya kita usaha je. Tapi orang ngaji agama nak makan gapo nanti? Kita kena ingat ngaji agama ni adalah ilmu Allah. Apabila kita ngaji ilmu dia, cakap dia nak seksa kita bagi lapar gitu, mesti dia akan beri cabai-cabai rezeki pada kita lebih lagi. Jadi kepada siapa-siapa yang ada terniat dan tertanya soalan lagu ni lagi, marilah kita sama kemah ke ilmu tauhid. Sifat 20, kita ngaji sifat 20 biar siapa tahqiq sungguh. Kita buat sifat-sifat lagu ni dalam diri kita. Barulah kita dengan Tuhan ni yakin sungguh, kemah sungguh, tak gogek sikit rabuk dah. Ingat atas hamba pesan tu deh. Dunia boleh, akhirat tak rugi.